Okay guys, hari ini aku nak cerita sikit tentang pengalaman aku pergi Archidec 2026 di MITEC. Dan untuk video kali ini, aku tak nak buat review produk, aku tak nak cerita satu-satu booth, aku tak nak cerita pasal brand mana paling cantik, material mana paling mahal atau siapa bagi brochure paling banyak. Aku nak cerita benda yang bagi aku lebih menarik daripada semua itu. Apa yang aku nampak bila masuk MITEC, macam mana crowd dia, macam mana keadaan dalam exhibition hall, macam mana orang bergerak, macam mana atmosfera dia, dan secara keseluruhan, apa perasaan aku bila berada di tengah-tengah satu event yang menghimpunkan orang-orang dalam industri architecture, construction, interior, property dan building industry. Sebab kalau korang tak pernah pergi Archidec, gambar dan video dekat YouTube sebenarnya tak dapat gambarkan sepenuhnya macam mana feel dia bila kau sendiri berada dekat dalam tu. Jadi, aku nak bawa korang masuk sekali melalui video ini. Bukan sekadar tunjuk, tapi aku nak cerita. Bila sampai di MITEC, perkara pertama yang kau akan sedar ialah MITEC memang besar. Dan bila ada exhibition macam Archidec berlangsung dekat situ, skala bangunan itu sendiri dah memberi satu impression yang berbeza. Kau belum masuk exhibition hall pun lagi, tapi bila tengok orang mula datang, kereta keluar masuk, orang berjalan menuju entrance, ada yang bawa beg, ada yang pegang phone, ada yang nampak macam memang dah tahu ke mana nak pergi. Kau dah boleh agak. Okey, event ni memang bukan kecil. Dan aku rasa itu antara first impression yang paling kuat. Archidec bukan macam kau masuk satu kedai besar dan tengok beberapa produk. Dia lebih kepada satu industry gathering. Orang datang dari pelbagai latar belakang. Arkitek, interior designer, kontraktor, developer, engineer, supplier, student, consultant dan orang yang mungkin sekadar nak tengok apa yang sedang berlaku dalam industri. Semua bercampur dalam satu tempat. Dan bila kau berdiri dekat entrance dan tengok orang datang seorang demi seorang, kau mula nampak yang setiap orang sebenarnya datang dengan tujuan masing-masing. Ada yang datang sebab kerja, ada yang datang sebab projek, ada yang datang nak network, ada yang datang nak cari idea, ada yang datang nak tengok teknologi baru dan mungkin ada juga yang datang sebab aku nak tengok apa ada dekat Archidec. Macam aku. Masuk saja terus nampak skala dia. Bila masuk ke dalam exhibition area, aku rasa benda yang paling ketara ialah skala. Banyak, sangat banyak. Kau tengok kiri ada booth, tengok kanan ada booth, tengok depan orang, belakang orang, dan dalam keadaan macam tu, mata kau sebenarnya sentiasa bekerja. Setiap beberapa saat kau nampak benda baru, signage baru, design booth baru, orang baru, group baru, presentation baru. Dan dalam masa yang sama, kau cuba decide, aku nak pergi mana dulu? Itu yang menarik tentang exhibition besar. Bila kau tengok gambar, nampak macam satu ruang. Tapi bila kau berada dalam ruang itu sendiri, kau akan rasa, besar juga sebenarnya. Dan sebab tu kalau korang datang ke Archidec, aku rasa jangan datang dengan expectation yang kau nak tengok semua benda. Sebab memang susah. Kau akan berjalan, berhenti, tengok, berjalan lagi, berhenti lagi, jumpa orang, tanya sesuatu, ambil gambar, sambung berjalan dan tiba-tiba kau dah berjalan jauh. Suasana dia macam mana? Kalau aku nak describe suasana Archidec dengan satu perkataan, aku akan kata
busy. Tapi bukan busy yang kacau. Dia busy dengan cara yang menunjukkan memang ada aktiviti. Orang bercakap, orang berjalan, orang berhenti, orang berdiskusi, orang explain sesuatu, orang ambil gambar, orang tengok presentation, orang networking. Ada suara dari booth, ada suara orang berbual, ada bunyi langkah kaki, ada orang panggil kelip, ada orang tengah call, ada orang tengah jawab WhatsApp. Semua benda berlaku serentak. Dan bagi aku, itulah yang menjadikan exhibition macam ni hidup. Sebab kalau kau masuk exhibition yang terlalu sunyi, walaupun booth semua cantik, kau tak rasa energi dia. Tapi bila kau masuk tempat yang memang ada movement, kau rasa macam, okay, industry is here. Crowd dia pula, aku rasa crowd merupakan antara benda yang paling menarik untuk diperhatikan. Sebab kau boleh nampak macam-macam jenis orang. Ada yang datang dalam grup, ada yang datang dengan kelip, ada yang datang seorang, ada yang datang dengan kawan, ada yang datang dengan klien, ada yang datang dengan gaya macam memang dah biasa pergi exhibition, dan ada yang nampak macam first time. Dan aku suka tengok benda macam ni sebab arkitek sebenarnya memperlihatkan satu perkara. Architecture bukan hanya arkitek. Kadang-kadang bila kita kerja dalam bidang architecture, kita terlalu fokus pada dunia kita sendiri. Drawing, design, submission, meeting, site, client, contractor. Tapi bila kau datang exhibition macam ni, kau nampak keseluruhan ekosistem. Ada orang yang menghasilkan sesuatu, ada orang yang menjual sesuatu, ada orang yang memasang sesuatu, ada orang yang design sesuatu, ada orang yang specify sesuatu, ada orang yang membeli sesuatu, dan akhirnya semua itu bertemu dengan architecture. Yang menarik bukan sahaja booth, tapi orang. Bagi aku, salah satu perkara yang menarik dekat arkitek ialah interaction antara manusia. Kau boleh nampak orang masuk satu booth, kemudian berbincang, tanya soalan, dengar penerangan, tengok sesuatu, kemudian keluar. Ada yang berhenti lama, ada yang 5 saat pun tak sampai, dan itu menunjukkan sesuatu. Setiap orang tengok exhibition dengan cara yang berbeza. Kalau seorang arkitek masuk, dia mungkin tengok dari sudut design. Kalau kontraktor, dia mungkin tengok dari sudut construction. Kalau developer, dia mungkin tengok dari sudut market dan viability. Kalau interior designer, dia mungkin tengok dari sudut estetik dan user experience. Kalau student, dia mungkin tengok dengan rasa ingin tahu. Dan benda yang sama boleh dilihat oleh 5 orang. Tapi 5 orang boleh nampak benda yang berbeza. Itu yang menarik. Arkitek bukan macam shopping mall. Aku rasa ada satu perbezaan yang jelas. Arkitek bukan tempat orang datang semata-mata untuk membeli, walaupun memang ada unsur bisnes. Tapi suasana dia lebih kepada, mari tengok apa yang ada dalam industri. Sebab kau tak datang dan terus pilih barang. Kau explore, kau compare, kau tanya, kau discuss, kau cari kontak, kau tengok possibility, dan kadang-kadang kau jumpa sesuatu yang kau tak pernah fikir pun sebelum datang. Itu yang aku rasa merupakan value sebenar exhibition, bukan semata-mata apa yang kau beli, tetapi apa yang kau discover. Feeling bila berada dalam hall. Ada satu momen yang aku rasa susah nak terangkan dalam video. Bila kau berdiri agak jauh dan tengok keseluruhan hall, kau boleh nampak manusia bergerak ke sana sini. Dari jauh semua orang nampak kecil, tapi bila kau tengok dekat, setiap orang sebenarnya sedang buat sesuatu. Ada yang tengah meeting, ada yang tengah present, ada yang tengah explain, ada yang tengah dengar, ada yang tengah berjalan. Dan bila kau tengok semua tu serentak,
kau akan rasa macam satu miniature version of the building industry sedang berlaku depan mata kau. Bukan bangunan yang sedang dibina, tetapi industri yang berada di belakang bangunan itu. Dan ini yang aku rasa paling menarik. Kita selalu tengok bangunan selepas siap. Kita tengok fasad, kita tengok interior, kita tengok landscape, kita tengok lobby. Tapi kita jarang fikir tentang berapa ramai manusia yang sebenarnya terlibat untuk menghasilkan semua itu. Dan bila kau datang exhibition, kau nampak sebahagian daripada manusia-manusia itu. Itu yang membuatkan aku rasa Arkitek bukan sekadar exhibition. Dia macam satu tempat untuk kau tengok behind the scenes industry. Satu lagi benda yang aku rasa jelas ialah atmosfer dia agak profesional. Sebab walaupun ada crowd, kebanyakan conversation berkisar tentang kerja, project, design, construction, material, business, teknologi, networking, dan kau boleh nampak orang datang dengan cara mereka sendiri. Ada yang santai, ada yang formal, ada yang terus kepada point, ada yang banyak bertanya, ada yang lebih suka observe, dan semua ini mencipta satu atmosfer yang bagi aku memang sesuai dengan Arkitek. Tapi jangan ingat datang sini tak penat. Ini aku nak cakap jujur. Penat. Memang penat. Sebab kau tak sedar berapa jauh kau dah berjalan. Mula-mula masuk, semangat. Okey, kita explore. Lepas lama berjalan, okey, banyak lagi ke? Lepas tu kau mula cari tempat duduk. Bukan sebab kau tak minat, tapi sebab kaki dah mula bagi signal. Dan benda ini normal. Sebab exhibition besar memang macam itu. Kau datang dengan mata, tapi kaki yang bayar harga dia. Bukan kaki sahaja penat, otak pun penat. Sebab setiap beberapa meter ada benda baru, visual baru, information baru, conversation baru. Dan kalau kau memang seorang yang suka architecture, design atau construction, lagi banyak benda yang kau nak tengok. Masalahnya bila terlalu banyak benda menarik, kau tak tahu nak fokus dekat mana. Dan aku rasa itu salah satu pengalaman paling real bila pergi Arkitek. Bukan masalah kurang benda. Masalahnya terlalu banyak benda. Ada masanya kau cuma nak berjalan dan selepas beberapa lama, kau akan sampai satu tahap di mana kau tak lagi nak berhenti setiap booth. Kau cuma nak berjalan, tengok keseluruhan, ambil suasana, tengok crowd. Dan itu sebenarnya yang aku buat juga. Sebab kalau setiap booth kau nak berhenti, memang tak habis. Jadi aku rasa kalau datang exhibition macam ni, jangan rasa kau mesti tengok semuanya. Kadang-kadang just walk, just observe, tengok orang, tengok environment, tengok bagaimana exhibition itu disusun, tengok bagaimana orang berinteraksi, sebab semua itu pun sebahagian daripada pengalaman. Mitek sendiri membantu dari segi suasana dan kita kena bagi kredit kepada dia. Mitek memang sesuai untuk event berskala besar macam ni. Ruang dia luas, ceiling tinggi, ruang exhibition terasa besar, dan bila kau masuk dalam hall yang penuh dengan booth, skala itu memang terasa. Aku rasa kalau event macam ni dibuat dalam ruang yang terlalu kecil, crowd mungkin akan rasa lebih sesak. Tapi dekat Mitek, walaupun orang ramai, masih ada rasa ruang. Dan itu membantu experience keseluruhan. Apa yang aku perasan tentang visitor? Satu benda menarik, tak semua orang datang dengan kamera. Tak semua orang datang untuk konten. Ada orang datang betul-betul untuk kerja. Dan aku suka benda itu. Sebab sekarang ini banyak event kita tengok orang datang semata-mata untuk buat konten. Tapi dekat event industri macam Arkitek, kau masih boleh nampak orang yang datang dengan tujuan yang sangat straightforward. Aku
Aku nak cari sesuatu yang boleh membantu projek aku. Dan bagi aku, itu yang buat event ini terasa genuine. Tapi content creator pun ada. Dalam masa yang sama, of course, ada juga orang buat content. Phone keluar, kamera keluar, video sana, video sini. Dan aku rasa itu pun menarik. Sebab sekarang architecture bukan hanya bergerak melalui drawing dan physical exhibition. Konten pun dah menjadi sebahagian daripada cara industri communicate. Orang nak tunjuk apa yang mereka jumpa. Orang nak share idea, orang nak educate, orang nak promote. Dan Archidek menjadi satu tempat yang sangat sesuai untuk benda itu. Kalau aku seorang student architecture dan aku masuk tempat macam ni, aku rasa aku akan overwhelmed. Tapi dalam masa yang sama, aku rasa excited. Sebab bila belajar architecture, banyak benda yang kita tengok datang daripada drawing, buku, lecture dan internet. Tapi bila kau datang ke exhibition, kau nampak benda-benda sebenar. Kau nampak industri sebenar. Kau nampak profesional sebenar. Kau dengar conversation sebenar. Dan kau mula nampak, oh, rupanya dunia architecture selepas belajar nanti macam ni. Itu pengalaman yang aku rasa susah nak dapat hanya dengan duduk dalam studio. Untuk arkitek pula, kalau kau dah bekerja dalam architecture, experience dia berbeza. Kau datang bukan sebab kau nak kagum dengan semuanya. Kau dah ada pengalaman, kau dah ada projek, kau dah ada problem. Jadi bila kau tengok sesuatu, otak kau terus connect dengan kerja. Sebenarnya Archidek adalah tempat untuk refresh mindset. Ini mungkin poin paling penting dalam video aku. Kadang-kadang bila kita bekerja lama dalam satu bidang, kita masuk satu rutin. Design macam biasa, drawing macam biasa, detail macam biasa, meeting macam biasa. Dan kita rasa dunia architecture kita itu sahaja. Tapi bila kau keluar dan masuk exhibition, kau nampak dunia yang lebih besar, kau nampak orang lain, kau nampak idea lain, kau nampak cara orang lain bekerja. Dan kadang-kadang kau balik tanpa membawa apa-apa. Tak beli apa-apa, tak ambil apa-apa, tapi kepala kau penuh dengan idea. Dan bagi aku, itu pun satu hasil. Apa yang aku suka tentang suasana Archidek? Kalau aku nak pilih beberapa perkara yang aku paling suka, pertama, energi dia memang terasa hidup. Kedua, diversity of people. Banyak jenis profesional berada dalam satu tempat. Ketiga, scale. Bila kau tengok keseluruhan exhibition hall, kau nampak betapa besar sebenarnya industri ini. Keempat, networking. Walaupun kau datang seorang, kau masih boleh berjumpa ramai orang. Kelima, inspiration. Bukan semestinya inspiration daripada produk. Kadang-kadang, inspiration datang daripada cara booth dibuat, cara orang communicate, cara exhibition disusun, cara industri present itself. Apa yang aku kurang suka? Tapi aku nak review secara jujur. Tak semuanya perfect. Bagi aku, benda pertama ialah information overload. Terlalu banyak benda untuk dilihat. Kedua, walking. Kalau kau nak explore betul-betul, memang banyak berjalan. Ketiga, bila crowd semakin ramai, ada masa tertentu kau kena lebih sabar. Nak berhenti pun kadang-kadang kena tengok keadaan. Nak lalu pun kena tunggu. Dan keempat, kalau kau datang tanpa plan langsung, kau mungkin balik dengan rasa, aku pergi tadi sebenarnya nak tengok apa? Sebab terlalu banyak benda. Jadi aku rasa Archidek paling best kalau kau datang dengan sekurang-kurangnya satu tujuan. Tak perlu terlalu spesifik, tapi sekurang-kurangnya tahu aku nak explore.
Tapi secara keseluruhan, kalau aku nak describe Architects 2026 berdasarkan pengalaman aku berada di sana, aku rasa dia memberikan satu feeling yang sangat jelas. Architecture industry is alive. Sebab bila kau berada dalam hall tu, kau boleh nampak orang, kau boleh nampak bisnes, kau boleh nampak teknologi, kau boleh nampak design, kau boleh nampak construction, kau boleh nampak networking. Semuanya berlaku serentak. Dan benda tu yang aku rasa paling susah untuk diterangkan melalui gambar. Sebab gambar tak boleh tunjuk suasana. Korang tengok video ni sekarang, korang mungkin nampak crowd, nampak meeting, nampak hall, nampak orang berjalan, nampak exhibition. Tapi bila kau berada dekat situ, kau dengar bunyi, kau rasa ruang, kau nampak orang bergerak dari dekat, kau rasa energi, dan kau sendiri kena buat keputusan, aku nak pergi mana? Itulah pengalaman sebenar. Jadi, berbaloi tak? Sekarang soalan paling penting, berbaloi tak pergi Architect? Kalau kau tanya aku, ya. Tapi bukan sebab kau kena beli sesuatu, bukan sebab kau kena kumpul brochure, bukan sebab kau kena ambil free gift, tapi sebab kau dapat tengok industri dari dekat. Kalau kau student, datang. Kalau kau architect, datang. Kalau kau interior designer, datang. Kalau kau kontraktor, datang. Kalau kau developer, datang. Kalau kau memang berminat dengan architecture dan built environment, datang. Sebab sekurang-kurangnya sekali, kau perlu rasa sendiri bagaimana satu industri boleh berkumpul dalam satu tempat. Dan bila aku fikir balik pengalaman aku berada di Architect, benda yang paling aku ingat bukan satu-satu booth, bukan satu-satu produk, tapi suasana. Orang berjalan, berbincang, networking, bertanya, menerangkan, mencari, belajar, dan semuanya berlaku dalam satu ruang yang besar. Itulah yang membuatkan Architect menarik. Sebab architecture sebenarnya bukan sekadar bangunan. Drop dekat komen. Dan kalau korang suka konten macam ni, bukan sekadar review produk, tapi lebih kepada architecture, construction, industri dan pengalaman sebenar sebagai orang dalam bidang ni, follow channel ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.